Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mohamad Noor tampil menjawab dakwaan Datuk Dr. Mazuki Mohamad mengenai pembiayaan dana pilihan raya umum ke-15 yang diberikan bersatu kepada PAS. Sanusi meminta supaya Marzuki menjelaskan lebih lanjut kepada siapa sebenarnya duit itu diberikan. Tanya dia bagi kat siapa duit tu? Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS mendakwa parti komponen PN banyak bergantung kepada jentera parti dan kewangan PAS untuk bertanding dalam pilihan raya. Kita hadapi rakan-rakan yang bergantung kepada peralatan yang kita bayar. Di sini pun sama, tempat lain saya fikir sama juga. Satu cawangan kita minta 1,200. Satu UPU. Belum ni lah. Semua peralatan tu kita bayar, mereka main bertanding syok je. Lepas tu nak jadi ketua. Duit tak ada, jentera tak ada, kita semua. Jangan sampai kita ungkit ke semua. Susulan itu, Marzuki yang juga bekas Ketua Setiausaha Surit kepada Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin tampil membidas Sanusi, mendedahkan bahawa Bersatu telah banyak mengeluarkan perbelanjaan pilihan raya termasuk memberi sumbangan kewangan kepada PAS. Beliau mendakwa semua peralatan pilihan raya yang menggunakan logo PN ketika itu disediakan Bersatu sekaligus membantu PAS meraih kemenangan 43 kerusi parlimen.